Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sini ada murtabak ayam dengan daging ke? Ada murtabak ayam, ada daging ada spesial. Akan nak apa? Saya nak murtabak daging boleh? Boleh. Nak berapa? Satu? Nak satu. Okey. Kita bagi panas-panas lah Kak. Kecuali murtabak ayam, lagi ada apa lagi Murtabak ayam ada, daging ada dan juga spesial. Kalau spesial jangan dululah Kak. Akan rasa biasa dululah. Tapi daging pun memang sedap lah. So kita semua standby. Okey. Isi dia banyak. Sampai tunggu lama-lama Kak. Order terus dapat. Betul besar Memang besar. Murtabak ayam berapa Murtabak ayam RM6, kalau daging RM7 sahaja. Akak satu cukup tak? Cukup. Tapi memang besar lah. Nanti tak habis bazin. Kecuali murtabak ayam jual apa lagi? Ada goreng-goreng ada, masakan panas ada dan roti canai, ada nasi biryani lah. Kita fokus biasa nasi biryani, kambing dan juga ayam dan kari daging lah. Tapi ramai orang suka lah nasi biryani kari kambing. Oh, tahun ni bazar kali ni jual nasi biryani juga ke? Memang ada. Nak tengok boleh? Apa nasi biryani? Nampak macam best. Ni kari apa ni? Kari kambing Kak. Kari kambing tinggal sikit. Ada orang order kari kambing. 20 orang makan. Tapi dah habis dah. So kita datang ambil lah. Yang ni pula? Ini kari daging. Ini kari daging pun tinggal sikit. Akan nak apa lagi ke? Sini ada tak mi goreng mamak? Ada mi goreng mama ada, Melayu ada, India ada, Cina ada, semua ada. Akan nak apa bagi tahu je. Saya nak mi goreng mamak satu lah.